What is your opinion about orang yang susah sikit nak kawal dia punya kewangan ni? I sebenarnya kalau ikut I lah, I'm not really the type yang suka ikut perut ataupun tahan diri. Orang kata tahan nafsu berbelanja, jangan beli tu, jangan beli ni. Sebab to me, there are certain things yang goes beyond money. Kita jangan ingat kita ni cara nak pakai credit card is dua benda, disiplin dengan tahan nafsu. No, the biggest challenge is bukan dua tu sebenarnya. The biggest challenge is nombor 3, which is diorang sebenarnya kena equip themselves dengan knowledge. Knowledge yang I mention ni is macam balance transfer, 0% EPP, IPPs, FPP, balance conversion, quick cash. Kenapa benda ni penting? Sebab dia boleh tolong alter you punya repayment pattern nanti. Example, one of it is mak dia nak beli di skincare product. Example, skincare product tu je RM1,500. So, bila dia purchase that RM1,500, at the back of their mind, dia dah tahu dah, macam mana aku nak bayar RM1,500 ni? I nak beli kat kedai yang lepas tu I boleh convert jadi FPP ke IPP atau installment payment plan lah, senang cerita. Ataupun I swipe kad A, tapi masa nak bayar kad A ni yang RM1,500 ni, dia guna credit card lain untuk buat balance transfer bayar credit card ni. Sebab you tahu, you ada credit card yang balance transfer dia murah. So you ada strategi lah. Maknanya masa you nak berbelanja tu, upfront you dah tahu macam mana nak bayar. So sebenarnya it's not just about being disciplined ataupun tahan nafsu. You can use a credit card without tahan nafsu sekalipun, provided that you know what you're doing.